Sepasang suami isteri dan 8 orang anaknya menonton wayang di sebuah pawagam. So ada suami isteri, lepas tu ada 8 orang anak dia. Okey, mereka ditempatkan pada baris yang sama, cari bilangan. Okey, kalau parents dia duduk bersebelahan. So sekarang ni kita ada mak, kita ada ayah, lepas tu kita ada 8 orang anak. Okey, so ada berapa kosong? So ada 10 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, apa jadi kalau dia duduk bersebelahan? Okay, soalan dia kata kalau duduk bersebelahan. Kalau duduk sebelah-sebelah dia satu pair. Bayangkan mak dengan ayah tu mesti duduk sekali. So, ni mak, ni ayah. Dia boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini, boleh jadi kat tengah. Tapi syarat dia ni dikira sebagai pair. Bayangkan mak ayah ni kena ikat sekali. So, mak ayah ni, mak ayah ni dah jadi 2, betul? Mak ayah ni untuk mengisi 2 tempat. Sebenarnya ada berapa? Bila mak ayah kena ikat, kawasan yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak? Ada 9. Mak ayah ni bersama 8 orang anak ni boleh ada kat mana-mana yang selain mak ayah duduk sebelah. So, mak ayah tadi adalah 2P2. Kawasan yang ada 9 tempat. 9 tempat untuk 8 orang anak dan 1 pasangan mak ayah. So, dia akan jadi 2P2 ni yang wajib darab dengan 9 tempat yang ada untuk ada berapa orang? Ada berapa orang? Untuk 9 tempat untuk 9 orang. 9 orang maksudnya 9 tempat mak ayah kan dah kira satu pasangan. So, 8 orang anak dengan pasangan mak ayah. So, ada 9 kat sini. So, dia akan jadi 2 shift P2 darab dengan 9 shift shift P 2 shift P2 darab dengan 9 darab dengan 9 shift P9. So, ada 725, 760. 725 725 760 cara untuk mak ayah duduk sebelah-sebelah. Sekarang apa jadi kalau mak dengan ayah duduk dekat dua-dua hujung baris? So apa jadi? Kedua-dua hujung baris. So boleh jadi B. Kita buat ni. B kalau mak ayah ni duduk di ke hujung baris. So, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mak ayah ni ada mak dengan ayah ni, hujung-hujung kan? Ada mak ayah. So, ada 2 kerusi untuk mak dengan ayah. So, ni akan jadi 2P2. 2 kerusi untuk 2 orang dah confirm. Mak dengan ayah ni memang duduk hujung. So, anak dia ada berapa orang? Anak dia ada 8 orang tadi. 8 orang untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tempat. So, darab dengan 8P8. So, awak tahu kan kalau nombor sama atas bawah, dia boleh juga jadi 2 factorial darab dengan sama dengan, 2 factorial tadi 2, nampak shift yang X negatif 1 ni. Nampak 2 factorial darab dengan 8 factorial dapat 80640. So, ni akan jadi 80640. Kalau awak masukkan ni dalam kalkulator pun still jawapan sama. So, C. Duduk berasingan. Duduk asing sama juga dengan duduk mana-mana. So, 10P10 tolak dengan duduk bersebelahan. Kan? So, duduk asing ni 10P10. Maksudnya ada 10 tempat. Duduklah mana-mana. Tolak dengan mak ayah duduk sebelah-sebelah. Kita dah kira tadi dekat A. So, dia akan jadi 10P10 tolak duduk bersebelahan tadi 725, 760. Ni. Tadi kita kira dekat A. 725, 760. 725, 760. So, dapat 10 shift
10. 10 faktorial pun boleh. Tolak 7, 2, 5, 7, 6, 0. So kita dapat besar nombor dia. 2903 040. 2903 040.